Ni pokok inai, orang color-color tu kan. Mari dekat sikit. Ni pokok inai, keratan muda tak muda. Okey, besar pensel sikit boleh. Besar ni sikit pun boleh. Okey. Sini. Okey, jangan dia yang tua lah. Kalau tua kena pakai top lah. So ni, korang kalau ada dahan lebih ni, korang perlukan ni topsoil. Ni tengok ni topsoil. Okey, ni yang saya rendam ni fungicide Okey, fungicide. Lepas tu kita pakai penggal akar. Nanti kita cucuk-cucuk. Nanti kita buat dalam peti ais. Alright. So yang ini kalau kau nak potong, kau nampak ni. Ni bahagian tempat akar keluar lah. Tunas ni dia ada. So potong bawah dia. Kalau kau nak cantik macam ni juga. Okay, contoh macam ni kan. Ni bahagian tempat akar akan keluar. So potong serum bawah dia. Okay. Ni tempat daun yang akan keluar. Okay. Atas dia. Dekat sikit. Ni atas dia. Atas dia. Okay. Yang ni buang. Sini. So ni nanti dah masuk ni. Tengok sikit. Dah masuk dalam ni. Biarkan 5 minit ke atas. Lepas tu bahagian ni kau rendamkan dalam penggal akar tu kau cucuk. Alright, cucuklah 5-6. Lepas tu buat peti ais. Siap.